orang ada impian untuk memiliki kenderaan idaman masing-masing. Saya juga seperti anda inginkan sebuah kereta yang boleh membawa saya dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Hari ini saya akan membawa anda menjelajahi sebuah kawasan industri yang menjadi mercu tanda daerah Mualim. Memperkenalkan Kilang Proton Tanjung Malim. Jom ikut saya. Sekarang kita bersama dengan pengarah perkilangan Encik Muhammad Syahrudin bin Syamsuddin. Wan, kereta proton telah berevolusi sejak ia mula dicipta. Ini membuktikan proton boleh bersaing dengan pengeluar kereta di peringkat antarabangsa. Boleh tuan terangkan serba sedikit tentang bagaimana proses untuk menghasilkan sebuah kereta di kilang proton ini? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana sudi menjemput saya untuk diwawancara dalam program ni. Untuk proses pembuatan kereta ni, kita bermula daripada proses stamping. Daripada roll coil yang banyak, yang besar, berat tu, kalau kita tengok, dia akan pergi kepada kita punya acuan-acuan untuk kita stamp. Bila kita stamp tu, dia akan dijadikan bahagian-bahagian kereta, body, bahagian-bahagian pemasangan body kereta. Untuk menghasilkan satu badan kereta, terdapat lebih 100 panel acuan yang perlu digunakan dalam proses pengacuan atau dinamakan stamping process. Panel-panel ini diambil daripada kilang proton sendiri maupun vendor lain yang turut menyediakan komponen kereta. Selepas kita dapat panel tu, kita akan masukkan next process, assembly process. So body assembly process ni kita akan sambungkan panel-panel body ni antara satu sama lain untuk dia dijadikan dalam bentuk kereta. Proses penyambungan kereta menggunakan dua kaedah utama, iaitu melalui sistem automasi yang memanfaatkan robot dan kaedah lain secara manual menggunakan tenaga pekerja. Selepas badan kereta terbentuk, semua kereta akan melalui prosedur standard kawalan kualiti. Dan setelah body ni terbentuk secara yang baiknya dengan dia punya strength, kekuatan dia dan semua, so kita akan ada beberapa proses di mana kita akan memastikan kualiti kereta kita ni berpandukan kepada standard-standard yang ada. Setelah body ni selesai dibuat, akan pergi ke proses painting. Bagi mengelakkan kereta berkarat, semua badan kereta akan diselamkan dalam ED coated sebelum proses pengecatan sebenar. Kereta akan dicat menggunakan sistem automasi dan kaedah manual. Untuk mengelakkan kebocoran pada badan kereta, proses tampalan di ruangan sudut kecil menggunakan silen akan dilakukan. Selepas kereta tu selesai proses pengecatan, kita akan pergi kepada proses seterusnya, pemasangan komponen-komponen luaran dan dalaman kepada kereta. Dia panggil trim and final. Pemasangan barangan kereta dipasang pada sebelah dalam dahulu. Kemudian, barulah tayar akan dipasang sebelum enjin dimasukkan. Selepas kereta sempurna dipasang, setiap kereta akan melalui proses pengujian fungsi sebelum boleh dijual. So dekat sini ni nanti kita ada 3 proses yang paling besar. Masuk ke trim ni, biasanya kita akan pasang kereta dengan barang-barang yang sebelah dalam dulu. Proses pengakhiran sebelum kereta tu jadi sebiji kereta yang boleh
kita jual kepada customer lah. Secara kasarnya kita kata, nak buat sebiji kereta ni sebenarnya daripada first kita ambil order ni, contohnya daripada stamping tadi ni, kalau kita nak pergi sampai habis ni kita ambil dalam 5 hari. Kalau kita base kepada kita punya proses daripada stamping pergi sampai trade and final, kita jual kepada edar. Total dia dalam 5 hari. Macam mana semua seronok tak dapat melihat proses menghasilkan kereta Proton? Seronok kan? Saya yang ada di kilang ni lagi seronok dapat membuat laporan untuk anda semua. Semoga Proton terus maju dan berjaya mengharumkan nama Malaysia. Mungkin kereta terbang yang pertama pula boleh dicipta di sini, siapa tahu?